ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan nampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula? Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni. Patutlah abang yang dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan nasi kita mungkin hilang. Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu? Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan nasi kita. Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.